Habit menyimpan tidak datang secara semula jadi. Ramai orang salah faham. Mereka ingat menyimpan emas akan jadi mudah bila pendapatan mereka meningkat. Sebenarnya tidak. Menyimpan emas bukan tentang berapa banyak duit yang kita ada, tetapi tentang habit yang kita bina. Dan habit ni jarang-jarang datang dengan kerelaan. Selalunya kita kena paksa diri pada awalnya. Kalau kita tunggu, nantilah bila ada lebih. Percayalah cakap saya, memang tidak akan ada lebih. Akan ada sahaja benda yang kita nak beli, keinginan baru dan juga alasan yang baru. Sebab itu simpan emas perlukan sistem, perlukan paksaan dan juga komitmen kecil dan konsisten. Anda boleh tetapkan amount RM100 pun boleh ataupun RM200 pun boleh. Yang penting kita mulakan rutin yang sama setiap bulan. Lama-lama habit itu akan terbentuk sendiri. Apa yang dulunya susah akan jadi biasa. Dan apa yang dulunya kita paksa akan jadi rutin dan membina masa depan kita. Ingat, habit baik bermula dengan paksaan dan akan berakhir dengan kebebasan. Untuk memulakan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh hubungi saya dan jangan lupa follow, share dan juga like untuk info lain tentang emas.